Perhatian wong Petaling Jaya dan berdekatan, dekat laman MBPJ sedang berlangsung satu pesta kunyahan sampai Ahad ni tau. Korang boleh ngap dari pagi sampai ke malam. Wah, festival apa pula kali ni, Ena? Demi meriahkan sambutan anniversary Bandaraya MBPJ yang ke-19, Rasa Fusion Food Festival akan menapak di hadapan Dewan Sivik MBPJ ni selama 4 hari. Punyalah excited sebab suka dessert pun turut ada sampai lupa nak tunjuk Ena terbang kemari. Dan malam kali ni Ena kepingin nak kunyahkan imbul yang original pula. Sebab Ena nak kunyah strawberry kunafa pistachio coklat dari Geracik Warna ni. Tak payah naik atas gunung dah. Kat sini pun boleh kunyah yang sama naik sedapnya. Yang ini pula bukan setakat anak korang je yang terpukau. Dengan enak-enak sekali terpukau. Walaupun harganya RM15, effort akak ni lukis, pancake dia sedap serta boleh tahan tebal. Memang berbaloi-baloi. Yang peminat mochi, korang wajib perkena mochi kat sebelah gerak akak pancake kartun ni. Sebab mochi akak ni berjaya tawan hati Ena tau. Inti je jenis tak over manis. Pau kartun dari akak Fera ni pun ada Yes, Ena paling suka pau dia menggebu. Lagi-lagi pau cendawan dia inti penuh weh. Asyik yang manis-manis je, Ena. Yang pedas tak ada ke? Of course lah ada. Macam pizza dari Pickers Pizza ni. Dia ada je pelbagai jenis topping. Tapi nak yang pedas, korang pilih yang ini. Bagi Ena, pizza akak ni memang sedap. Tekstur rotinya pun lembut. Pedas tu datang dari sos kocujang. Lagi satu yang confirm pedas, Niha seblak pasmanan. First time tau Ena kunyah panganan ala-ala Oden tapi versi negara jiran. Buah dia ada aroma ubi cekur. Dan tahap kepedasan korang boleh pilih. Tapi Ena pilih level 2 pun dah menggigil gusi ni. Chicken tenders dari Mr. Tenders ni pun ada yang pedas-pedas. Tapi Ena pilih yang mix. Ada habanero, Korean spicy dan smoky. Dalam tiga ni Ena paling tertarik dengan smoky. Dan sos garlic dia pun memang sedap weh. Selain tu shawarma dari jejaka-jejaka Malaya ni pun ada. Memang favourite Ena kalau jumpa mana-mana festival. Ada ayam susu. Serius ayam susu diorang ni murah. Ada durian crepe. Tengah musim kan sekarang. Dengan minuman pun kita tenang dari yang gantung sampailah ala-ala cabang ni. So hujung minggu ni tak tahu nak pergi ke mana. Yuk pun mampir. Memang marah weh.